Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjuk ke cara uh, apa ni minum madu dan susu kambing segar Okey. Susu kambing ni jenama nampak Calmec Okey. Okey. Lepas tu kita ada madu Okey. Apa ni kita boleh kalau nak suruh jadi manis dengan perasa organik, perasa yang lebih berkhasiat, kita guna ni madu lebah bakar kalau nak manis kita buat banyak, kalau nak kurang manis buat sikit. Jadi dalam ni ada gabungan khasiat madu dah apa ni susu. Okey. Lepas tu kita kacau. Itu kacau. Ikut lawan je ikut lawan je, ikut tawah. Okey, ikut elektron mengorbit proton. Okey, ikut apa ni? Bumi mengelilingi matahari. Okey. Ikut lawan je Okey. Lepas tu kita minum. Bismillah. Rasa lemak-lemak, susu kambing, manis-manis madu. Okey. Dua-duanya berkhasiat. Dua-duanya makanan sunnah Okey, kita tengok apa rujukan dia. Okey, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-16, catat Okey. Ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Maksud dia, dan sesungguhnya pada haiwan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni. Ada susu murni Okey. Sini susu kambing susu ada banyak sini. Susu lembu, susu uta, macam-macam. Susu rimah. Tapi kalau makan susu rimah jadi beki macam rimah Okey. Apa yang ada dalam berupa susu murni antara kotoran dan darah. Okey, ni Tuhan bagi tahu proses terciptanya susu antara kotoran dan darah terhasil susu murni yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Ini balik bahasa dia lah. Okey, itu bab susu. Ini menariknya bab susu dan bab madu dia duduk dalam satu surah, surah lebah. Okey, ayat yang dekat-dekat Kita tengok ayat lebah pula. Okey, ayat 69. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu. Ni dari perut lebah keluar minuman madu Okey. Minuman madu. Okey. Okey. Ni. Dari botol lagi ni pada. Dari botol ni 1 kilo. Tadi tu buat 50 gram. Okey. Okey. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Tengok ni. Al-Quran dah bagi tahu ada macam-macam warna Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Orang guna otak Okey. Okey. Itu ialah dalil nakli daripada ayat Quran. Dan dalil akli ni ilmu sains lah. Kita kajilah lagu mana masuk mesin. Tengok apa mineral kandungan compound, major compound dalam benda ni. Okey, tapi rahsianya dah dibagi tahu dalam Al-Quran. Okey. Okey. Tengok air ada macam-macam jenis.
Okey, ada air dalam buah, kita panggil air nyong ataupun air kelapa. Air daripada manyai kelapa ataupun nira daripada manyai kabung, ni pada manyai nipoh, kita panggil air nira. Itu pun air juga. Sedap juga tu, semula jadi. Okey. Kalau hak biru-biru ni digelut ni ialah air laut. Ni air paling banyak 70% bumi dipenuhi oleh air. Sama juga di dalam badan manusia ni 70% ialah air. Okey. Air dalam kimia dia simbol dia H2O Okey. Okey, siapa-siapa nak beli susu kambing. Okey. Dengan kalau nak makan dengan madu, okey, boleh bagi tahu okey. Boleh bagi tahu. Okey. Bagi ada. Kalau kita bubuh madu keluluk ni, dia akan jadi adalah rasa masam-masam sikit. Kalau madu lebah bakar ni, dia kurang masam dia manis. Gitulah, ikut selera masing-masing. Okey. 0132435354 lokasi Puncak Alas. Okey. Kita tengok apa ni? Kita tengok lebah. Ni kantung madu, lebah keluluk lagi ni tu. Okey, tu ada ibu keluluk duduk mai. Dia buat kerja tu, duduk mai, buat kerja dia ada tugas masing-masing tu. Dia ada kasta masing-masing, ada fungsi masing-masing. Okey. Ni keluluk jenis Thoracea. Tadi tu Itama. Okey. Okey, hak ni keluluk jenis matahari Tengok. Kantung madu dia sangat kecil. Sangat kecil ni payah nak boleh madu ni. Okey, ni matahari Selingan sikit. Dalam Quran ada surah At-Tin. Wat-tini wa zaitun. Ni buah dia berceketik tu. Okey. Sekian, terima kasih. Nak beli raja Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.